Kau tengok ni berapa pips kau bagi tahu? Ui, nak dekat 200 pip oh. Hai, 175 pip. Oh, hang cari apa-apa? $1,000. Good morning everyone. Malam kau tak nampak view sebab tengah malam ni. Jadi aku belanja kau view waktu pagi. Ini starting line kita, hole number 1. Yang ni hole number 9. Tapi Padang dengan Clubhouse nanti kita akan review sama. Katanya ada additional 9 which is used to be 9 holes. But right now we got 18 holes. So hari ni kita akan main 18 holes. Itu apa yang Coach Haikal cakap lah. So kita follow je sebagai newbie golfer yang try semua benda. Jadi kita review Clubhouse, review Padang lah golf macam ni. Ini the view dia. Fantastico, magnifico, Mickey Mouse. So ini adalah Coach Carl. Coach Carl for today. Yes. How are you? Nakap? Japan. So Japan lah. Very cool here. Oh, sini pun ada event workout kat sini. Watch party. Ada big screen. Apa yang aku cakap, hotel ni macam vintage sikit lah. Vintage dia, old school dia tapi ngam. Dia terjaga apa semua. So inilah pekan dengan dia. Damn, watch party. Malam ni match pertama workout. Wah, tu watch party lagi. Oh. So ini adalah lobby dia. What a view, what a vibe. Badadong. Kita akan tengok clubhouse dia berupa bagaimana. Cukup sempurna tak? Let's go. Yo. Mari kita review. Yo. Ada passcode. Clubhouse dia tak ada perubahan apa-apa pun. Tapi still classic as ever. Yo. Loki lawa lah, still lawa lah. I give it out 8/10 lah. So antara 3 courses yang pernah aku pergi, Awana ni, Bangi dan juga kat Melaka, Puteri Resort, bagi aku sini one of the best right. Ranking kau? Dari 3 tu, first Awana, second Bangi, ke yang Melaka. Melaka tu? Tapi kalau dari segi senang, Bangi, Melaka, sini. Itulah dia. Kau nak tunjuk kat Pak Abu yang kita ni dah power. Last time kita main kat sini, ada Pak Abu kan? ada Pak Abu. So ini adalah first hole kita. Berapa jauh, berapa Kacik, jarak? kita main blue tee box 276 je. Walaupun 276 tapi kacik ni sebab ada pokok ni, kita tak boleh nak cross. Kita kena main lay up hantar depan dan baru attack pin. Kau make border kot? Tak apa hari pokok. Kita buat dia. Kau buat slope terus? Swing lah. Swing. Kau betul kalau. So begini rupa ya, main golf tenang. Tapi kalau kat Genting, yelah tenang, sejuk. Kalau tempat lain tak ada kot. Warm up lo. So fighter hari ni Gazi. So inilah jumbo kita hari ni. Kan kau nak buat challenge apa hari ni? Dekat Patri dia panggil NTP, nearest to pin. Siapa yang paling dekat dengan pin, dia menang challenge. Macam NFP lah? Yes. So kalau menang dapat apa? Profit TPI lah. Kau ada baki lagi kan? Ada. Kan? Kau dah belanja semua kan? Boleh? Okay. So challenge by you So kita try. Mana-mana Patri tak kisah. Aku dengan Haikal ni berlawan berapa ribu dolar. Tengok lah ni. Tengok profit. Good shot. Baik, do at the chamber. Hole number 1. Kau ajaran. ambil aura satu bagi dengan aku. Thank you. Kau duduk dengan orang apa tak dapat. Tu. Masih mencari lagi bola. Ya lagi. Kita dah 2 on lah. Bola belakang sekali tau. 2 on. At least target 2 part je kau dah boleh save par. Baik tuan, dapat lesen eh. Terima kasih tuan ya. Tadi dah 2 on, kacik pula. 2 kali putting, 3 putt, bugi. Apa nak